Yo, what's up guys? Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya Raidan_Uja. Pada hari ini kita akan main game Roadside Shawarma. Dan pada hari ini kita akan main seorang saja. Kita main seorang je sebab kalau saya fikir balik kan, saya tengok kan kebanyakan video game horror saya semua main kawan kan. So kita akan main seorang lah pula kan. Biar nanti tak ada orang komen, abang ni berani main seorang, abang ni berani main dengan kawan-kawan je, tak berani main seorang-seorang. So kita akan main seorang-seorang ya. Let's go. Yeah guys, kita dah masuk malam pertama. Tak ada gurau-gurau. Kita dah kita ada selalu roti shawarma kan. Di canai ya. Mana telefon? Mana ni? Oh ni. Hello. Hey. Welcome to your first day. I hope you like here. Honestly, it is a miracle that you wanted to work here. Our previous employees left for hell nah. I was told to instruct you just in case, no? So without further ado, let's start. Imagine you got an order. Shawarma with cola. Ya, saya akan bekerja dengan bagusnya order ya. Shawarma you need to stick with our package. Ini menu shawarma. Box cola ni. Ting. Oh tak boleh pun. Oh, kita kena buat. Alright. Macam mana? Uish. Wey, goyang siap. See the order? Chicken with that chicken trumpa and put it on the level. Great. Take out the Kita ambil apa ni? Oh saya. Nice. Now get in the box table and wrap it Kita kena gulung. Right. When is shawarma? Anjing. Ni shawarma ke? Sotong baik. Okay, kita letak. Terbuang ke? Waduh. Terbuang ke bukan? Oh tak Okay, pergi belakang. Pergi ambil box. Alright. Banjing. Oh, restart. Great. Now cola. You can find all of these. Alright. Use the box table. Open the Saya fridge. kena ada stok barang yang kita and letak lah. choose Pusing lah. Duduk dalam ambil dah. What is that? Daging ni, pasti daging ni. Oh bukan, Coca-Cola. Oh tak. Alright. complete your first order. Your first order. Wow, nice. Nice dia first order aku tu. Aku rasa aku dah ada bakat tu menjadi pekerja yang terhandal tu. Aku dah ada bakat siap. They're quite flexible, so I'll tell you what change. Boleh balik tak? Macam balik sini? Oh balik lah. Mantap lah. Mantap Pak Abu. Person might come this night. Main bola tu. Set. Dah ngalat. Sini kau. I would say. And we have some troubles with electricity, so the lights will go down time to time. Okay, bos. Okay, bos. Okay, that's all for today. Luck, have a great night. Bye. Alright. Bye. Budi sial. Tak ada pelanggan. Ada pelanggan siap. Oh my god. Okay, shawarma chicken nugget. By the way guys, kita tak payah ikut sesuai order pun mampus lah. Kisah apa kan. Okay, settle lah. Kita buat je. Kita tak ikut order pun tak apa. Mang ambil kau. Waduh. Shawarma chicken sahaja. Artinya kita ayam je lah kan. Letak sini. I don't know bro. Let's go. Come here shawarma. Nah. Order sikit je tak kan boleh. Macam-macam lah. Order banyak agak lah.
Aku nak shawarma serik saja. Nah. Ya Allah, jangan like bang. Tadi bandar. Beda minit. Aku tak faham maksud chicken je ni macam mana ni. Kita bagi sini je. Beda lah bro. Ni macam mana ni? Ya, kita letak. Tua orang suruh tengok baca tutorial, tak nak dengar. Lepas tu buat kerja sendiri. Pandai sial. Nah. Masaknya first tadi kita bagi situ lah. Pasal tak kena dua. Mampus lah. Siapa aku. So aku dah faham dah macam ni. Alright. Mana pelang. Okay, mana pelanggan seterusnya? Wow. Siapa yang tak nama aku lupa lah. Okay, kita letak apa dia order saya main buat je kan. Okay. Okay, hafal. Cakap hafal sering balik kan. Tolol tak. Ambil. Dia sibuk ke. Shh, diam. Nanti ada orang komplain, apa ni kualiti kedai tak bagus ni ya? Ambil makanan dari apa lah malah. Okay, kita boleh tak kita buat sini terus kan biar senang. Boleh tu. Kan senang sikit kan. Main baling-baling je kan. Ambil tu. Apa lagi? Okay, shawarma ayam sahaja. Nak apa buat banyak-banyak ni hanya menyusahkan kerja orang saja tau. Korang kali kan jangan order banyak-banyak makanan tau. Nanti menyusahkan orang je tau. Kau fikir orang lain pun tak penat mana benda lah ni. Kita kena bagi spooner guys. Nah, ambil. Oh ya Allah, terletak sayur. Alah pandainya. Dia nak ayam je. Dah settle. Okay, mana selanjutnya? Come on. Datang ke shawarma. Rider shawarma anjay. Waish. Siapa aku tak kenal. Aku add je, aku tak kenal ni siapa ni. Siapa kenal aku. Mana dua buat lagi. Tengok nak apa chicken. Kau semua nak ayam kau ni diet lah sikit nanti kau gemuk orang. Dah. Dah lah nak ayam ni benda. Nah. Alah, macam-macam lah. Pakai shawarma tu bagilah ada sayur. Nanti kau gemuk orang. Kau tak bagi bintang 5 siap kan kau Nanti ayam aku ni habis sekarang. Siapa yang rugi aku ke? Kau beli shawarma ni dah lah RM5 je. Aduh. Nah. Aku fikir harga ayam sekarang ni apa murah. Mahal tau. Okay, let's go. Mana pelanggan seterusnya? Mana pelanggan mana? Alah, elektrik mati dah. Kau fikir aku takut mana ni? Aku ni hanya nak layan pelanggan saja. Tu bang banyak lagi komplain tulah ni lah. Alah, biasa lah guys. Ni anak siapa hilang ni. Alah, kurusan aku kisah apa tu. Kita buka. Cuci. Dah siap. Tengok. Sekejap. Okay, ingatkan tak ni. Tak ada. Benda. Tak ada apa-apa. Okay, tak ada apa. Oh my god. Ada my friends tu. Oh my god. Tak nak bagi tahu nama asli. Kita bagi dia Vero. Chicken. Kau ni air 2. Ambil lah. Aduh. Kau tak kedai aku ni kan. Dah lah tak ada pelanggan sangat. Asal kau tak nak ada sayur. Kau nak ada ayam je. Kau yang kali ambil sayur sikit boleh tak? Aduh. Nak letak lagi. Mana ayam. Okay, let's go bro. Nah.
Let's go. Next pelanggan. Mana? Aduh, mana tu tak ada pun. Oh, ni tempat apa? Pak roti canai. Oi, anjir bang. Baju hitam legam ni bang. Atau malam-malam. Udah apa bang? Ni baru. Bagus. Ada sayur dengan ayam. Ni tadi 2 pelanggan nak ayam. Nanti habis sekarang ayam aku. Aduh. Sayur bang. Sayur pun mahal sekarang. Sayur tak apa guys. Apa entah, malas nak cakap. Sibuk lah. Tak dengar orang yeping. Aduh. Dah tak di stok sayur. Nanti pelanggan tu, alah Tan ni yang nak di stok sayur. Sabarlah, orang tengah kerja kan. Aduh. Tak. Okay, let's go bro. Okay, kita gulung. Nah, ambil shawarma. Okay, let's go. Next pelanggan. Tung. Tan ni lah aku nak kelip. Aku tengah kerja ni. Wih. Asal muka kau macam tu, Mat? Kau ni order boleh tak? Aku order lah. Alah. Banyak bacot lah. Ada pistol lah. Aku nak pukul dia ni. Aku belah sekarang. Aku belah. Syuh. Kau tak order, lepas tu kau datang kedai aku dengan muka senyum kau yang apa kejarannya. Kau nak apa? Alah, hai. Salah betul lah. Nak. Hai. Cari gaduh nampak? Kau memang kau datang di kedai aku kan. Aku pasti ingat kau punya Uish, abang polis boy. Tinggi lain macam. Okay, mantap. Sudah seminggu ku makan Maggi kari, tom yum dan asam laksa, pakai telur dan juga sayur-sayuran. Tiap hari pasti makan Maggi. Tiap hari aku makan Maggi. Oh Maggi. Tiap hari pasti makan Maggi. Orang ke shawarma tiba Maggi kan. Tak kena bai. Apa kau nak aku buat shawarma? Okey, boleh nanti. Fikir macam mana lirik dia kan. Okey, next mana pelanggan selanjutnya? Alah, elektrik mati. Kau tak yang main-main boleh tak? Siapa nak main elektrik aku ni? Tak boleh buka pintu pula. Apa sal ni? Kau asal lah. Kau masuk kedai aku. Main. Aku bagi tampar muka kau. Kau fikir aku takut? Aku nak shawarma. Kau tak payah shawarma lah. Amir masuk. Amir masuk. Amir. Keluar dulu. Kenapa? Dia tengah tukar bata. Keluar dulu. Thank you Toda. Hashtag thank you Toda. Toda support dah. Toda keluar dulu. Toda support hidup saya dia. Okay guys, so Okay, dah. Okay guys, so kita kedatangan pekerja baru dan satu bos. Mana bos? Bos, Ichi bos. Ni kita punya Ichi bos ya. Ini kita punya Ichi bos. Kak. Greetings. Welcome to your first day. I hope you like here. Welcome to Mobile Legends. Welcome to my Mobile Legend though. Halo bos. Halo. Bos duduk je bos. Bos duduk je bos. Okay. Sekarang kita duduk bos. Okay, tak apa. Itu vision ni apa? Salat. Sabar. Ni kita baling-baling je guys sampai kena. Hilang. Ni capati Capati. Shawarma. Kita hanya buat shawarma saja. Okay, pandai guys. Okay guys, ambil. Lepas kita baling. Ask problem. What do you want? Mantap. Sekarang kita suka siapa? Mana customer? Tak ada, ni tutorial dulu. Tak ni. Tutorial. Okey, sekarang kita nak ayam tambah sayur sama dengan Coca-Cola.
Kita tengok siapakah customer kita yang pertama Aku rasa aku tak belajar sains. Sayur habis. Aku rasa Sayur habis. aku rasa aku tak belajar sains. What do you mean? Aku rasa sains pun tak ada macam ni. Now, Cola. You can find all of these in the bridge. Tak apa banyak benda kau habis kau buat apa? Tak tahu. Saja. Aku lupa. Saja. Coca-Cola. Coca-Cola. Nak tak manis je. Ni. Ambil Coca-Cola ni bagi kat pelanggan saya tutorial dulu. Jom tengok. Okay, welcome. Welcome pelanggan. Welcome pelanggan. Apa yang aku tengok kau habis macam bola tau. Aku You know. Juga dah baru lah kamu ni. Okay, pelanggan sila datang pelanggan. Mana pelanggan? Aku tahu Pi aku tahu kau tengok YouTube Pi kau tengok YouTube ramai baling-baling kubis ni kan. Kau tengok YouTube Pi aku YouTube lah TikTok Pi. Pi jangan Pi nge-lag nanti Pi. Pi Ping nge-lag. aku 200 weh. Pi nanti lag Pi dah lawak Pi masukkan. Depan tu. Mana. Ambil. Weh anak siapa ni weh Sumi. Dia nak Coca-Cola. Dia nak Potong kau habis jadi potong. tak payah. Tu ambil di situ. Ambil di sini. Tapi saya boleh je letak terus. Okey. Shawarma. Biar tak global buat lah. Oh, chicken ni. Chicken. Chicken. Ayam mana? Oh, ni. Tu. Chaos tak. Satu shawarma sayur dengan ayam dengan satu shawarma ayam saja. Dah. Ayam. Satu shawarma ayam. Dah. Ayam saja. Oh, Ayam saja. Oh ni shawarma ke apa yang kan chapati? Ni kalau Tak sayur tu. kalau nak terbuat kita buang ke. Ayam je. Ayam mana weh? Ni. Oh ni. Ni ayam ambil je lah. Ayam siap. Letak ayam Ayam je. siap. Bukan ayam kedai RM2 Mail. Sekarang ni Ayam. Ni. Macam perempuan ni. Kawan Kaizo Huru-hara ni. kita punya kedai. Weh dah mana. Oh ni duk cari Ichi Boss mana. Tak tahu tu masalah hidup tu. Selain anak siapa ni? Anak siapa ni? Ayam biasa satu. Ayam dengan sayur satu. Ayam dengan sayur satu. Okey aku buat Mana sayur? Ayam dengan sayur satu. Okey. Ayam dengan ayam dan sayur. Ambil tu. Nice. Dah settle. Bu. Betul hang tak buat apa-apa Yun. Kau pandang je Yun. Tak ni yang jatuh ni. Bersifar weh dapur. Ini buat apa ni? Ni buat apa ni? Ni cerita lah. Memang baik betul. Kawan masuk satu. Aku penat kerja. Kau tengok dapur aku lari aku tapak tak. Aku penat kerja. Tak, sekarang ni. Sakit ramai, sakit huru-hara tu. Okay dah Kaizul, hantar Kaizul. Ni ayam sayur. Tak ada dia tak bijak kola-kola api. Penat kerja Pi. Tak. Aku bagian air. Aku bagian air. Dah ada mula. Sudah. Ini macam biasa lah. Aku suruh tu kat belakang. Sekejap. Apa sebenarnya? Kejap. Cek CCTV. Ini bukan FNAF. It's not FNAF. Five Nights at Freddy Weh, aku bro. dah jumpa Aku tu. nampak Pi. Aku nampak benda tu Pi. Aku nampak dia pintu Pi. Weh. Siapa? Ambil, apa dia Aku tadi? tak nampak. Weh, tolong weh. What the hell is Apa weh, aku tak tahu weh. Aku tak tahu. Aku pun tak tahu tu. Aku nampak sikit Pi. Kamu kerja. Aku pun nampak tu. Nah. Ayam. Ayam sayur. Sama kerja lah. Jom. Kamu kerja. Ayam biasa. Ayam biasa. Meh. Saran Mana, aku mana, kalau mana, kau mana? nak standby kat luar pun saya boleh je Meh. Macam kau lari dulu. Baik tu kamu. Ni ayam biasa je. Ayam biasa. Tu. Dah. Aku balik ke situ. Mana. Dah. Okay, let's go. Orang sama je. Weh, kau nak buat apa sama banyak-banyak ah. Keluar weh. Oi. Dah kau ni keluar. Ni amat sangat ni.
Ui, hitam mana ni? Oi, anomali mana ni? Orang minyak tu. Weh, Kaizo. Weh, Kaizo. Orang minyak. Shadow. Aku tak tahu nak Dah apa nak apa? Ayam saja. Okey, semua sama. Ayam saja. Ayam saja, ayam dengan sayur. Kaizo. Ayam dengan sayur je. Kalau dah sampai jam Tiga. Boleh. Yes. Okey. Boleh apa? Oh, memang. Boleh. Pelanggan. Ayam sayur lagi. Kira pick last pick. Ayam sayur. Ni sayur ke tak sayur? Ada Mei tu. Mei kau buat apa Mei kat belakang tu Mei? Tu ayam. Aku pelanggan. Oh, pelanggan tu. Oi Mei, beratur kat tepi Mei, kau beratur kat belakang. Tu kalau kat belakang tu kan. Kau kena langgar kereta lain dengan dia. Okey. Aku nak burger Big Mac, lepas tu tambah cheese. Kau tak baca ni shawarma. Tak edit. Oh no, ni kenapa? Muka dia. Bapak smart. Weh. Rider, cuba ni Rider. Tak ni apa? Rider. Dah tahu dah. Dia bang nak bang, kita tutup bang maaf. Bang, abang dah tak order apa-apa bang. Lepas tu abang senyum abang yang ramah tu bang. Abang jangan sampai saya apa dah malas nak cakap. Oh, ni apa pasal ni kau fikir roti canai kau nak tak banyak ni. Dia pandang aku macam apa tak? Ya, kau dia pergi- tengok je. Kau pergi belah, kau pergi secau. Aku tengok muka kau dah macam orang dah Cina. Muka dia lupa tu. Aku masuk dulu. Aku tak bagi. Muka dia berubah weh. Tak apa. Muka dia berubah. Bye. Weh, aku tak Bye-bye. tak boleh keluar. Kaizul betul. Kaizul NPC. Okey, dia Kaizul NPC. Kaizul kembar kau Kaizul. Kaizul kembar kau. Kaizo nak ayam. Kaizul nak ayam Kaizul. Oh. Oi, Kaizen ayam. Double. Kaizul, saran aku kan, lepas ni baik kau masuk Kaizul. Sebab kan nanti ada monster tu Kaizul. Dah aku tak tahu cara untuk survive dari monster tu. Aku buka pintu belakang pun tak boleh. Ni dah muncul. Panjang umur. Dah muncul. Bukalah pintu ke apa? Tak buka pintu. Bukalah pintu. Tak boleh buka. Buka. Tak boleh buka. Ada monster tu kat depan. Tak boleh buka. Mati. Sini agak sini. Sini. Kola dah nak chicken shawarma. Halo bang. Oh, abang ni yang pernah tegur aku jadi si Kenja ni. Tak ayam. Ayam. Okey bang. Ni Tak sayur. ni lari kerja ni. Okey, kita Sama punya sayur chef. Kita perkenalkan kita punya chef Apik. Apik menjadi chef. Ya. Rider, saya nak tanya, ni muka siapa Rider? Ni aku tak nampak. Mana? Aku dah siap. Masuk ni. Tak boleh. Okey, Mei, kau juga. Sampai je. Dah. Sampai boleh ni. Kiri kanan. Aku main Pandang bawah. Aku seorang game ni. Tak ada doa avatar aku terlalu normal. Mungkin sebab avatar aku tinggi macam Amir. Amir boleh lah. Muka dia pelik tu di depan tu. Ya okey ni friend siapa ni? Aku tak tahu ni friend aku ke atau siapa. Aku lupa tapi yang tadi tu memang friend. Hantar aku tak tahu lah. Sedih. Dah. Aku tak sini kau. Oh okey. Sayur Oh. satu. Tak. Sebut apa aku tak situ kau hantar. Alright. Sayur. Ayam dengan sayur. Ayam sayur Yes. Ayam sayur. Banyak juga kau makan. Bang, Tu kan satu orang 3 shawarma kan. tu. Pik, kau rasa kita ada advantage tu panjat macam ni, Pik. Pik Amir. Lepas tu balik pula 2 ekor ni. Okay, nice orang. Ui! Ui, what the hell? Bos. Hantu mana ni? Hantu mana ni? Di satu John. Ih, takutnya. Zupeto. Zupeto. Siapa tu? Takut. Kau tu mesti geng-geng Zaf ni. Ya tu. Ih, takutnya. Ih, aduh. Seram ni. Seramnya. Ni lebih seram ni. Siapa dah? Apik, mana Apik?
Saya buat makanan tu. Pik main shawarma. Saya buat lah makanan tu. Apa? Ayam. Dua-dua ayam. Tak layak. Aku tunggu order, tak ada order. Nak buat apa? Oh, sorry bro. Sorry bro, tak dengar tadi. Sekarang ni kata pergi bekerja ke mana? Kata pergi bekerja kita hilang. Siapa? Amir siapa pergi? Ambil kat luar. Mana ada? Okay, siapa nak customer? Kaizul lah. Vendor. Oi, masuk balik. Chill, kat sini tak ada apa-apa. Ai. Okay, let's Ni go sayur. settle, bro. Jom Ni isi sayur. bos. Masuk isi bos. Yes, masuk. Jangan ramai, Kau nak kena cuba sunat lagi sekali. Ni ayam. Nah, Mei asal laju Mei asal keluar Mei. Nak body awet Mei. Okey, ayam. Okey, semua ayam. Uish, Ni laju mat. Ni sayur ayam. Nak tahu depan ni sayur dengan ayam. Tak Tengok. boleh buat apa. Sorry. Ni asingkan. Faizul, tolong asingkan Faizul. Tak. Aku tak ayam sini. Okey, ayam sini. Okey, saya sini. Okey. Lagi satu apa? Ayam. Aku tukang ni. Yes. No. Mei, kau buat apa tadi tu Mei? Mei buat apa tadi? Aku nak order Big Mac. Tak ya, belah. Tu burger dia. Belah, aku nak tengok baju dia. Tu daging dia aku nak. Aku nak tengok baju dia. Potong kau. Tak ada apa-apa kau potong. Ni sayur sayur. Ni dia apa? Ada nak. Banyak air dia nak. Dah ke? Banyak air dia nak. Wih, 3 air mat. Dah. dia kehausan. Ni Dia sayur. kehausan. Ayam. Shawarma ayam. Mana shawarma ayam? Kalau depan ada hijau sayur. Ini ayam. Ayam tak sini. Wah, dia nak ayam Letak depan ni biasa nak. Dah oi. Wih, Datang. Bukan ni yang muka cacat ni. Ni bagi benda random. Bagi shawarma yang random. nah. Ambil ni. Good boy, Mac. Wih, muka dia. Ciao mama. Okey ni. Sabar. Satu lagi customer. Belum ah. Boom, diri aku. Weh. Member aku anjay. Ayam, shawarma ayam. Okey dah. Okey, Kaizul, get ready Kaizul. Get ready. Balik dulu. Get ready. Chef aku dah tamat aku balik dulu. Tak ada. Baling Sida Kaizul. Orang pengangkut tu, senang tu. Suruh semua pengangkut. Nah, No. ambil cepat, ambil lah. Ambil. Bagi. Ambil. Ya tak nak pun. Nah, makan. Apa dah cium? So kat sini kita banyak mati. So aku tunjuk lah scene yang kita orang mati je. Boleh buka? Okey, Tak jom. buka. Dah tipu lah. Biar Salih buka. Buka. Dia menipu. Menipu lah. Nah. Campak. Boleh buka. Tak boleh, aku pasti berjaya. Buka man. Apa Raja tak boleh? Raja menipu. Alah, aku tahu aku tengok YouTube je. Raja. YouTube menipu. Bismillah. Weh, tipunya macam nak masuk. Guys, jangan main PC boleh tunjuk ajar. Cara masuk. Cara masuk. Balik kat dia apa-apa. Balik kat dia apa-apa. Macam kena masuk. Tak masuk. Balik kat dia. Weh, macam mana nak mati? Semua ayam. Aku tak. Okey. Balik kat dia. Kat dia ni. Oh, cerita baik aku free. Okay. Tak payah buat Okey, jom. Okey. Aku masuk juga ah. Dia tutup. Kau keluar. Meh, kau buat apa Meh? Buat apa kat luar Meh? Aku nak keluar. Ni Meh. Sikit lagi keluar dia.
Come on, Mac. Come on. Boleh, Mac. Lagi. Why? Ada Amir keluar tu. Tu nak ayam semua. Yang customer pun nak customer Ayam, ni. ayam semua, ayam semua. Let's go. Let's go, Mac. Semuanya. Ayam. Amir, cepat Amir. Let's go Amir, cepat Amir. Ni sebenarnya di arwah aku tau. Nah, ni. Tak, aku dah mati je. Kak Jam ni sayur kan? Okay, dah. Settle. Banyak juga aku makan. Okay. Okay, lampu. Okay, Venus, Pergi putih silakan. lampu. Siapa nak putih lampu? Silakan, Venus. Aku. Yun. Senang bagi Yun. Dia macam lagi kerja Yun. Lepas ni putihkan lampu Yun kalau macam lampu. Pandang kiri, pandang kanan, pandang kiri. Ada FK pun. Mana ayam ni? Dia pertama. What the hell? Venus, kau bawa awak mana, Venus? Awak mana, Venus? Apa dengar? Oh, Iran. Ay, kenapa dia dua ayam? Kenapa dia dua ni? Chicken. Dah. Okay, ni pasti ni dia kan ke bukan? Bukan kan, saya tahu. Tu. Buat daging dua. Okay, ni siapa? Dia tadi semua perempuan ni. Ni lelaki. Oh, Buat daging dua. Finish ya. Daging dua apa? Daging? Dah. Daging. Ayam saja. Kola semua nak. Ayam saja. Dia nak ayam kola je. Kira settle. Okay, yang ni bagi kolan. Bagi kolan. Yang ni buat ayam sayur. Ni bagi kolan. Ni dia ni. Jangan lupa bagi kola. Bagi kola. Balik terus. Dah. Okay. Thank you. Okay, thank you. Kau dah tak order apa-apa lepas tu. Okay, nampak muka dia masih macam tu. Okay, masa kita aman. Kita aman. Muka dia masih macam tu. Muka aman. Alhamdulillah. Aman. Come on. Okay, masa naik tu. Masa dah start naik tu lepas ni. Kod. Lepas je ni, lepas Ahmad tu. Kenapa aku tak pakai avatar normal aku? Ada kembar aku tu. Ngelek benar aku ni. Mana ayam sayur ni? Asal tak betul ni. Ayam. Okay, jap. Ya, salah. Ya, tekan. Mana? Aku tak je tahu. Tu buang batu saya. Aku nak untuk sini weh. Aku cakap untuk yang kedua. Nanti kalau ada keluar full customer first kan. Waktu kelip. Waktu kelip yang boleh baca customer kan. Aku kena hafal apa yang dia order. Tahu? Shit. Sebab kan nanti kalau ada kembar dia. Kembar dia tak beritahu apa yang dia order. Kena ingat apa yang sebelum ni kembar dia order. Okay. Semua ayam. Mana sayur? Oh ni. Mana sayur? Dah. Saya buat dua dulu. Mana lah? Oh ni kembar dia. Bila nak hari? Malam dua. Malam Ingat kedua. kalau berkelip tu saya ingat order dia. Order apa yang dia order lepas tu. Malam ketiga kan? Okay. Malam ketiga ya. Aku tak nampak tu apa yang kau tak tu. Aku punya lihat dia ni. Aku dapat gaji. Kenapa aku tak ambil daging? Kenapa aku tak ambil ayam? Oh, tengah cakap. Yun, nanti kalau mati lampu hang pergi betul kan Yun? Kat luar. Biar aku buat lampu. Biar aku lampu aja ni. Kau buat ni aku tak nampak apa-apa dia. Okay. Ada susun ni nanti. Ni kalau aku dah sini Yun. Mana Yun? Kat belakang ni. Nanti kalau aku dah siap letak daging ataupun daging dengan sayur, hantar wrap, lepas tu letak situ. Asing kat sini sayur, sini daging saja. Ayam saja. Tadi tahu tomato. Ha? Ada tomato kali. Ni. Yang tadi aku angkat kolok. Oh shit, Tomato. man. Fuck off.
Sekiranya aku lampu dengar di stok lah. Boleh. Ingat tau, kalau klip je, aku kena hafal dia punya menu. Kalau kita mati. Hazel, tengok aku, Hazel, tengok aku. Habis cakap. Hazel, tengok aku. Woi. Ini apa guna? Oh damn. Terbang. Kola. Masih cukup ke? Shawarma? Sekejap. Ni ayam. Kita ambilkan ni dulu bagi tak bersepah. Tak sekarang ni aku tengok ada yang bersepahkan lagi. Sabar, ya, ngelak. Kenapa? Aku ngelak. Ni. Ada ayam saja. Ayam saja. Ni ayam tadi ni. Aku tengah ambil apple. Nah, apple. Apple. Bukan apple, oi. Tomat. Anjir. Mana nenek Abu? Kaki kudung. Chicken tomato 1. Chicken tomato lah. Cukup tomato. Tak ada sayur. Tak ada. Sayur dah settle lah tadi. Bang, macam mana boleh bang kaki satu ke? Chicken tomato lah. Chicken tomato. Bukan banana chicken dia. Ni. Tak, sekarang ni tak boleh buat awal-awal lah soalannya. Sebab tak tahu dia order apa. Ya. Banyak sangat order ni. Oh. Lampu. Oh, lampu. Kucing, lampu, kucing. Betul, lampu. Sabar. Tomato tadi. Okay, ingat Raja. Kalau berkelip, kena hafal benda ni. Sekarang, malam ni ke? Malam yang ni ke? Yang ni. Ni kenapa? Call. Ayah. 4-0-2-3. Aku dah ambil kertas. 403. 4-0-2-3. Ayah, Pak Joni. Kucing call loh. Bapak buat please find him and call. Aman ke? Dah ke? Syuk. Dah ke weh? Dah settle. Dah belah. Dah. Aman. Okey, tak aku lupa. Please hang up and try again. Weh dah kucing. Jangan main kucing. Kucing barang restock lagi kucing. Chicken sayur. Tiga sayuran. Tu apa? Itu sayur saja. Ayam tadi. Lima sayur. Let's go. Ambil. Bagi. Tu. Please hang up and try again. Kucing dah lagi. Kucing. Udah. Asal buat apa? Telefon ni. Kucing main tu. Tak kena ingat claim. Ya, ada yang wanted tau. So hati-hati. Wanted ni macam mana muka dah? Tak wanted dah. Tak, chicken 2, chicken Kobe 1. Ingat muka wanted dia botak lepas tu macam berjambang. Apa tadi? Chicken apa? Chicken Kobe dengan chicken banana. Ambil chicken apa? Banana. Chicken banana. Alat saya ambil. Harinya saya boleh santai guys. Let's go. Oh, dia terbang. Aku pun boleh. Berkelip ke? Tak kan? Ni kau call ke? Trash bag. Mind your own business. Ada sampah Shut ke? up and work. Kau call ke? Yang ni apa? Ini lain ke? Call. Oh ni lah. Dia ni ke? Macam lain ke? Alamak. Ni berapa? Chicken tomato 2, chicken tomato Kobe 1. Tak, memang kena serve kat dia. Memang nak serve kat dia ke tak payah? Tu dah ada ni. Sekejap. Dia baik. Ni memang kena bagi kat dia ke boy? Tak payah. Belah. Kena serve barang kat dia. Show. Kata ya? Show. Muka lu kat. Apa tadi? Chicken apa? Chicken tomato 2 dengan chicken tomato. Tak ada servis lah. Ada servis yang Ambil. nak review dia buat. Boy, dia balik oh. Mahal tu. Bukan tomato lepas tu lagi. Chicken apa?
Sudah lambat. Lambat. Sudah. Kau. Ambil ni. Tu yang macam tu. Tak, tu yang macam tu. Kena call. Chicken tomato satu. Angkol lah. Chicken tomato. Chicken Dah bagi. Alah, orang apa nak order gak? Bet. Satu lagi apa? Ichi bos beli. Dah. Let's go. Lagi satu. Tak ada. Please cannot try again. Klik. Ni. Chicken sayur. kubis, Okey, kolak. chicken sayur. Okey, sana. Chicken sayur Chicken sayur ai. Chicken sayur ayai. Okey, sana. It's easy bro. Chicken sayur. Chicken sayur ayai. Dan ni kembar. Masuk balik. Chicken sayur ai. Chicken sayur ai. Right. Okay, so aku stand Kembar by. dia, kembar dia ke bukan? Chicken sayur ai. Kemara. Sama ni. Okay, chicken sayur ayai. Chicken sayur. Chicken sayur kan? Chicken sayur. Chicken sayur. Bapak ngeleknya. Tu siapa lupa. Siapa lupa pilih kacang. Alright. Good job. Hotel. Okay, balik. Balik. Dah. Apa siap? Dah belum? Tak. Minta. Oh. Nikol lah pasal. Kan tak kena tu. Kau suruh mak kat luar. Zero star. Boleh dah tengok Venice. kucing dekon. Ada Venice. Ya. Chicken sayur satu dengan chicken saja. Venice. Please cannot try again. Biasa lah. Apa tadi? Chicken satu What the hell? dengan chicken saja. Chicken tu. Aku lah. Chicken sayur. Please Ni cannot apa try tu? again. Oh, Weh, tak payah call lah weh. Ceng. Come on. Meow. Okay. Meow. Oh, kali. Okay, lampu. Venice. Klik lagi. Cepat Venice, muncul. Okay, Venice nak order apa? Order Maggi tak ada. Alah. Weh, Weh. Mama. Tak, itu apa? I don't know. Dah. Itu apa? Dia because